Budak-budak ni kena-kenakan pula. Aku rempuk pakai kursi ni sekarang. Okey geng. Ni budak-budak ni sekarang tak menyempat-nyempat. Geram pula aku. Aku janji tu hari selepas raya aku nak belanja diorang satu konten baru. Konten yang orang cakap mesra kanak-kanak sikit. Konten basikal aja. Tapi diorang, bang bila nak konten ni? Bang ni. Aku tak reti menyabar pula dah. Tu yang aku jadi geram tu. Ni baru raya ke berapa? Aku nak pergi beraya juga. Orang nak datang raya rumah aku lagi. Bila kalanya aku nak pergi cari basikal. Tapi so far daripada itu hari aku dah tengok dalam 3 biji basikal. Tapi semua tak menepati kriteria yang aku nak. Aku nak body V2. Lepas tu aku nak ada sport rim, fork and nasihat lower. Aku nak yang macam tu je. Tak jumpa. Nak cari yang elok-elok sikit lah. Tapi bila fikir-fikir yang balik, kalau aku beli yang orang cakap dah ada rupa, kurang pula konten ni nanti. So aku sekarang aku tukar plan untuk beli basikal yang orang cakap buruk, pencai sikit lah. Baru ada konten restore. Maksudnya aku beli yang orang cakap condition cat dia apa semua dah terbarai. Maksudnya aku akan cat balik yang baru. Ada konten. Takkan aku beli yang elok-elok. Aku fikir lah, so aku nak cari yang elok-elok, cat semua elok. Takkan aku nak mengekalkan warna basikal tu balik kan. Mestilah orang cakap tak best lah. So, aku beli yang orang cakap yang dah buruk. Tapi body karat tak apa, cat terkopek-kopek tak apa. Tapi jangan bengkok-bengkok. So aku rasa petang ni kejap lagi aku pergi tangkap budak-budak mana yang naik basikal tu. Kat sini kau jual sekarang basikal kau. Sekarang.